Siapa sangka simpan emas sikit-sikit dekat dalam akaun Gap boleh buka kedai aiskrim. Dulu hanya impian, hari ini jadi kenyataan. Okey, ramai peniaga sebenarnya rajin berniaga tapi susah nak nampak hasil. Setiap kali dapat untung, duit bocor entah ke mana. Nak simpan pun tak sempat sebab sentiasa pusing modal. Akhirnya bisnes yang dah bertahun tapi simpanan masih lagi kosong. Itulah yang dialami oleh Encik Fikri dan isteri dia sebelum mereka ubah strategi. Mereka mula bekukan sebahagian hasil bisnes dalam bentuk grab emas yang macam ni. Sikit demi sikit, gram demi gram sampailah cukup 4 dinar. Bersamaan dengan 17 gram emas 99. Masa tu mereka jual emas tu dan jadikan modal untuk buka kedai aiskrim impian mereka. Public gold ni mudah sangat untuk kita menabung sebab boleh bermula senah RM100 melalui akaun emas Gap. Tak perlu tunggu kaya barulah nak menyimpan, yang penting mula dahulu. Bila cukup grab emas boleh dijadikan sebagai simpanan, pelindung inflasi, malah juga boleh dijadikan modal pusingan bisnes. Jadi kalau ada yang berniaga tu, janganlah biarkan hasil titik peluh kita bocor macam tu saja. Bekukan dalam bentuk grab emas yang macam ni. Bagi mereka berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi barang sign up dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.